Contoh kawan saya kahwin dua. Kat orang Keremung. Orang kahwin dua. Sebelum dia kahwin dengan isteri kedua tu, isteri pertama tak salah. Contoh kalau dia jemuk isteri kedua, maknanya jatuh tanduk ke atas isteri kedua. Siapa buat syarat? Isteri pertama. Isteri kamu buat taklid. Okey. Dia tahu dah suami dia kahwin yang kedua. Dia dapat tahu. Orang atau gambar video apa semua. Dia pun taklid. Jikalau suamiku jima isteri mudanya malam ini, jatuh talak. Boleh tak kata gitu? Suami setuju. Suami setuju dengan taklid. Jatuh lah. Kalau suami tak setuju dah jatuh. Okey. Kerana isteri tak berhak. Kalau isteri, suami beri izin kepada isteri tentang taklid, boleh. Berlaku juga. Nampak? Okey? Lepas tu hati-hati. Tapi kalau isteri je kata, tak ada. Kerana dia tak memiliki talak.